Okey, saya Rosie binti Mardofi atau lebih dikenali dengan panggilan Kak Ji. Okey, Kak Ji dah guna Al-Quran 2 tahun 8 bulan. Alhamdulillah. Nak je kan? Kita baca, kita terus faham kan? Sama yang Kak Ji perasan, Kak Ji boleh faham tu ketika bacaan zikir, ketika sujud sebenarnya. Sujud kan semua orang pun tahu kan, baca apa dah Subhan Rabbiyal A'la kan. Jadi kita baca macam tu je. Tapi sesimpel tu, bila kita faham tu Subhana Maha Suci Rabbi kan, Rabb Al-A'la yang maha tinggi. Rasa macam mana kita memahami ketika sujud tu, waktu mustajab doa. Lepas tu keadaan kita dalam keadaan yang dahi di tempat yang rendah kan. Oh, menjiwai. So lepas pada tu memang kalau kita baca surah lazim contohnya, memang feel. Langkah pertama menggunakan aplikasi Al-Quran, tuan-tuan terus lakukan pendaftaran dengan masukkan nama dan nombor telefon, sediakan password, kemudian tuan-tuan terus boleh belajar dengan memulakan dengan surah An-Nas.